Malam tadi aku buat burger ayam bakar. Pagi ni bila baca komen ramai pula yang minta resipi ayam bakar tu. Kebetulan pula hari ni Negeri Sembilan bercuti. Jadi aku buatlah sarapan ayam bakar macam malam tadi, tapi aku nak makan dengan numi. Orang minta aku senyum bila masak, jadi aku senyumlah. Tapi aku rasa macam makin seram je. Untuk buat ayam bakar, mula-mula kena asingkan isi dengan tulang ayam. Malam tadi aku guna bahagian peha belah kanan, tapi bahagian peha dah habis. Aku gunalah bahagian apa yang ada. Lepas tu tumbuk halia, bawang putih dan juga lada hitam sampai lumat. Bila dah lumat, letakkan dalam isi ayam tadi. Letak garam, ajinomoto, sos tiram, sos cili, sos black pepper dan juga gula. Sepatutnya kena letak gula perang, tapi gula perang aku dah habis. Aku pakai je lah gula putih ni. Lepas tu gaul sampai sebati. Kemudian boleh masukkan madu, pewarna merah dan juga minyak masak. Sebenarnya boleh masukkan sekali tadi, tapi aku lupa. Lepas tu gaul sampai sebati dan perap selama 45 minit. Lepas 45 minit, bakar di dalam air fryer dengan suhu 200 darjah Celsius selama 15 minit. Dah siap bakar, aku hidangkan bersama dengan numi. Tambah sayur-sayur sikit, barulah nampak menarik.